Seorang ibu berhasrat nak menyerahkan bayi yang bakal lahir oleh anak hasil hubungan luar nikah. Tapi orang yang ditawarkan tak sanggup terima. Atas alasan tak sanggup jaga batasan aurat. Apabila anak sebut dewasa. Tidak sanggup menerima kerana nasabnya yang kurang baik. Apakah pandangan? Jadi masalah kalau ambil anak akak, sama ada anak akak itu anak luar nikah atau anak yang sah nikah. Ambillah yang belum sampai 2 tahun. Jikalau anak kita ialah perempuan, faham? Maka nak jadi mahram dengan kita, senang masalah aurat. Kita susukanlah dengan susu adik-beradik kita. Kita lelaki nak ambil anak akak puang. Time kakak kita, adik kita puang ada susu, ambil budak tu, faham kan? Nampak? Maka dia akan jadi anak saudara susuan kita. Sama macam anak saudara. Duduk dengan kita, hukum anak saudara. Faham? Tak payah tutup rambut. Boleh kemaratung lah rumah. Kalau anak itu lelaki, masalah pula dengan isteri kita. Faham? Bila besar, maka berikan susu dengan anak beranak isteri kita. Itu cara dia. Nak? Kemudian pula ada yang kata anak zina ni berasa tak molek. Anak zina tak ada salah. Yang salah dua ibu bapaknya. Bila masa berzina tu, lepas dia berzina, dia taubat dah, hilang belaka dah lah, sesal masalah. Jadi jenis Melayu ni siapa habis tu renang, duduk pakit. Nak anak zina ni. Kan orang bertaubat dah kan? Susah apa? Nak duduk okit lagi. Mak ayah dia masa dia berzina tu, mak ayah dia melakukan dosa besar. Lepas tu kalau dia bertaubat dah, dia bertaubat wajib tu tak TV3. Tak wajib tu dah husnuzan ni, dia orang taubat dah. Nah, maka tak ayah duk kutuk lah perbuatan penzina tu. Apatah lagi anak tak ada kena-mengena tu. Nah,